scary. Dia bergerak macam ular weh. Perhatian, video ni untuk korang yang selalu cuci kereta je. Yang lain boleh skip. Korang mesti ramai lagi yang guna getah Pipe Legend Orange ni kan? Kalau masih, lepas ni korang simpan je dekat dalam store. Better korang tukar pakai Magic Hose macam ni. Apa yang bestnya Magic Hose ni, dia akan automatic mengembang and mengecut sendiri bila kita on and off air. Magic Hose ni dia ada 6 jenis mode semburan tau. So korang boleh tukar-tukar. Antaranya dia ada mist, center, cone, spray, jet and shower. Kalau lengur asyik nak tekan-tekan je, korang just lock je macam ni, nanti air dia akan keluar sendiri. Sebab Magic Hose ni dia akan automatic mengecut and memendek bila tutup air. So kita tinggal nak simpan pun jadi senang. Korang gulung-gulung je macam ni, lepas tu selit je dekat kepala pipe macam ni. Nampak gemas je kan? Kalau korang nak beli, aku ada letak beg kuning dekat bawah. Harga tak sampai pun 25 sebab seller sekarang ni tengah buat promo. So korang kena cepat-cepat grab, okey?